merangkap Menteri Besar Johor. Merangkap Tan Andrew Perludem. Bila pemecah terakhir, setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor merangkap Ketua UMNO Pangkat Pembangunan Jaya. Sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Dewan Haji Hasim Kabupaten Tengah 83100 dengan Pertumpahan Johor dalam program Ramah Masa bersama masyarakat di Dewan Haji Hasim pada Tengah Senin Belum. N24 Senggala. Selamat datang. Selamat datang N24 Senggala. Calon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami merasa setinggi kesyukuran kehadiran kerana dengan limpah rahmat dan izin-Mu kami dapat kepada kami satukanlah hati-hati kami dalam ikatan ukhuwah kasih sayang yang saling menghormati. Jadikanlah pertemuan ini sebagai medan untuk menyembuhkan perpaduan, memperkukuhkan silaturahim serta membawa manfaat kepada agama, bangsa dan negeri Johor Darul Ta'zim. Ya Allah, Engkau pelihara negeri Johor Darul Ta'zim ini daripada segala bentuk perpecahan, fitnah, permusuhan dan bencana. Limpahkanlah keamanan, kemakmuran serta kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Ya Allah, terimalah segala amal kebajikan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, para pemimpin kami serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, sempurna menghadapi pilihan raya negeri, kami memohon kepadamu agar Engkau kurniakan suasana yang aman, harmoni dan penuh adab. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, permusuhan, fitnah, kebencian dan segala perkara yang boleh merusak perpaduan masyarakat serta bangsa Johor. Pimpinlah seluruh rakyat agar membuat keputusan yang terbaik dengan penuh kebijaksanaan dan bertanggungjawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Barisan Nasional adalah menjadi pilihan utama, bukan saja di Rengit, sekarang pengarang malahan di semua dalam daerah itu. Jadi amat hormat mengatakan, Bang Ati, mana mungkin saya tidak akan memberikan yang terbaik, mana mungkin dah teruk dah yang kita kena, dah teruk dengan mengumumkan saya dah macam-macam, sama ada daripada luar ataupun dari dalam. Jadi saya selaku calon di N25 ini, kita pun ada calon di N23, kita ada calon di N24. Jadi kami semua merayu kepada ayahanda bonda di Rengit, sekarang di Pegarang, tolonglah. Saya nak dengar suara jentera yang dekat luar. Mana jentera Malaysia? Bukan milik saya, tuan-tuan. Mana-mana kursi Abang Zaidi, saudara Islam yang tengah jadi kambing, saudara Bu, sebagai orang Islam, tanggungjawab dan amanah kepada Allah SWT. Sebagai pendiri, sebagai hamba kepada Allah, dan tugas kita sebagai hamba kepada Allah dalam konteks wakilannya, kita kena beriman kepada masyarakat. Dan satu hari ini kita bernasib baik, Tuhan takdirkan kita masih lagi tanda, belum tentu menang,
Tapi kalau kita menang, kita kena buat yang terbaik. Dan kalau pegang depan, kalau ada antara kita yang tak bertanding, usah mengajuk. Betul? Usah tiada pagi. Kalau dulu ratusan ribuan yang sokong Wali Ayub Jamil, kalau satu hari nanti kita pula tanding calon yang diketengahkan oleh parti, wajib kita sokong. Betul-betul? Sebab itulah perjuangan. Jangan bagi MB lari. Sayang dengan MB ya. Kita jangan bagi MB lari. Di calon nombor itu oh you je lah. Terima kasih Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, cantik. Rindu sangat ni. Sangat dengan Wali Ayub ni. Okey. Terima kasih. InsyaAllah ke tempat YB Senggarang YB Flag kita. InsyaAllah saya ada keyakinan yang tinggi. Hari ini tadi dia bersama dengan Mak Pembantu Besar kepimpinan. Dia adalah pengarah jentera PAS turut bersama.